Okey, kita dah sampai. Nasi bakar bangkit. Macam mana ni? Makanan Indonesia. So cerita dia hari ni awak punya review kan? Bukan saya punya eh? Ya. Okay, Review pertama saya. Review berbayar eh? Oh lama dah ada orang Alamak. panggil lah kan. Okey guys, kita orang sekarang ni berada dekat Ceras. Nama kedai dia lah Nasi Bakar Bangkit. Aku tak ada buat video. Cuma hari ni aku teman K, dia pertama untuk dia punya first job orang panggil dia untuk datang shoot kedai ni, untuk promote kedai ni. Jadi alang-alang aku dah lama tak buat video. Kita buat video, kita tengok channel dia buat kerja. Okay? Sifu nak tengok. Jom. Jom. Nervous lah. Tak sedap jaga eh. Tak sedap kita cakap. Bagi tekak aku, korang cuba yang lain lah. Ya, ni. Nasi Bakar Bangkit. Okey, ni kedai yang K nak buat video ni. Nasi bakar. Hello. So actually this one I punya boss. Dia YouTuber juga. Okey guys, ni yang korang tengok kedai dia. Kedai dia nampak lawa. Macam aku rasa ni kedai baru kot. Dan aku tak silap aku, kedai ni tak tahu dia punya duta ke, dia punya apa ke, is Syuib tu yang pelakon tu. So korang boleh tengok kedai dia, sampai cantik kan guys. Cuma tak ada orang. Tak tahulah makanan dia best ke tak. Tapi hari ni bukan aku nak review makanan dia. Cuma kita nak teman K buat video dia. So tengoklah kok aku rasa sikit best ke tak. Jom. But this is your, I mean special right? Korang dengar tadi K nak datang review kat sini, tapi yang korang tengok ni this one is dia punya nasi bakar K. Nasi bakar yang kira dia punya speciality kat sini. Yang mati makan. Tapi kesian K nak datang review nasi bakar ni. Nasi bakar ni dah habis dia kata. Aduh. Dia ada call center kitchen. So dia tengah hijaz Banyak menu K. Dia apa? Dia macam Indonesian punya Ya, dia ada Indonesian punya. Dia ada bakar, orang kata apa? Ada Indomie juga. Dia macam penyet tapi nasi dia tu yang special sebenarnya. Tapi saya suka tempat dia K. Nampak macam cool, chill. Cuma orang tak tahu lagi kot Baru Baru. Dia launch bulan puasa. Oh okey. Patutlah tak ada orang lagi. So ni menu dia, air dia. Punya kan? Okay. Menu dia same lah kan. Makan sedap RM19.90. Butter rice, air, aiskrim. Oh okey. Complete set lah. Taklah mahal sangat kan. Lagi satu, it's time to top up RM50 free honey ice cream. So yang ni is actually dia Bumblebee punya family restaurant jugalah. I mean dia punya kaitan juga kot. Fries with sambal lah. Yeah, so you need to gaul all together. Okay. So you got very pedas, Okay. and I usually eat fries with chili sauce only. Yeah, this give with sambal. Sedap, I tell you. So gaul and then makan lah. Let's try. Try. Let me try. Pedas To try. Ni korang tengok ni. This one is sambal dengan fries. Kita cuba. Bismillah. Really sedap. Hey, nice lah. I was expecting dia macam pelik sikit sambal makan dengan fries, tapi it turned out quite nice lah. Dia boleh gu Sedap. You must ambil 3-4 fries together with the chili. Sedap ni. Ada tu rasa macam mana. Kalau you pergi kedai nasi campur. Ni lah, fries ada cabai. Bismillah. Sedap kan? Sebab tadi ada nampak menu ni. Betul? Macam lain-lain. Tak pernah tengok Kita sekarang ni menunggu dia punya makanan yang dia ambil dari central kitchen dia sebab dah habis tadi. So dia nak offer kita makan makanan yang dia punya nasi yang bakar tadi tu. Dia juga tadi sementara tu korang tengok ni, this one French fries bangkit. Aku first kali tengok rasa macam merapu French fries letak sambal kat atas dia. Tapi bila rasa sambal itu guys, aku bagi tahu ya Allah, terkejut aku.
Sedap guys. Dia satu sambal yang ada cukup rasa, ada rasa belacan, ada rasa gula, ada rasa masin, ada rasa cukup lah. Dia bukan macam Indonesia punya kita makan ayam gepuk ke ataupun ayam penyet macam cili semata-mata, yang lain semua tak rasa sangat kan. Dia punya bagi aku memang sedap guys. Aku tak sabar nak tunggu dia punya nasi tu, tengok macam mana lagi makanan dia. Oh yo. Aku tak sabar guys. Okay, dah habis shoot dah. Sekarang ni untuk aku nak cuba makanan ni. Duduk. Kita orang macam tengok dia makan tadi macam best gila. Cuma nak tunggu dia habis makan tu, aduh seksanya. So, aku nak cuba setiap satu dan aku nak share dengan korang. Dan ini bukan aku punya show macam aku cakap tadi. Yang ni K punya show. Cuma alang-alang dekat sini aku nak share jugalah makanan ni dengan korang. So first kali yang kita ada dekat sini, dia panggil apa ni tadi? Ayam bakar hitam manis. Korang tengok ni. Nampak dia bakar. So dia hitam manis ni, dia mungkin dia ada benda-benda yang manis macam caramelized sugar lah. Atas ni dia jadi macam karamel. Nak ambil ni, anyway aku tunjuk korang ni lah rupa nasi bakar dia guys. So aku kopek sikit nasi bakar dia. Kopek sikit dengan ayam dia. Sambal dia guys yang tak boleh tahan ni. Dan aku letak sikit dan aku nak share korang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lagi satu kali guys. Aku ada perasaan kat dia punya sambal ni. Ni, sambal ni aku ambil letak dengan atas timun. Tekstur nasi ni dia macam baru-baru kita baru je makan, macam kita makan lemang. Dia nasi yang macam dia bakar lah kan. So nasi yang macam jadi macam dry sikit macam ni. Tapi of course dia tak rasa macam lemang dah. Dia tak rasa macam nasi. Lemang tu macam pulut. The rangupan krap atas ayam tu. Dan aku rasa ayam dia punya manis-manisan dia macam-macam kicap yang macam dah berkaramel atas tu dengan gula mungkin yang dah dibakar sekali tu. Yang buat dia kan jadi hitam. Dia dapat rasakan satu rasa ayam yang macam barbecue tapi style pelik sikit lah. Tapi bagi aku memang sedap ya. Ayam yang agak-agak bakar, ada smoky feeling and dia ada manis sikit. The second one aku nak try lagi satu menu. Dia adalah satu menu yang agak best juga sebab untuk menu ni dia lebih kurang set dia sama juga. Dia datang dengan dia punya nasi bakar ni. Tapi yang ni dia lauk ni guys. Korang tengok ni. Ikan apa dia ada bagi tahu tak ikan apa? Talapia. Alamak, aku tak makan talapia guys. Tapi kalau dia dah garing goreng macam ni mungkin okey lah kot. So, tapi kenapa aku nak try ikan ni, aku nak share dengan korang sebab ikan ni dia datang dengan dia punya cecahan yang warna hitam ni. Okay. So nasi dia dan sambal dia sama je lah. So aku nak try kopek sedikit ikan dia ni. Ikan ni kita nak cicah dekat dalam dia punya sambal. Sambal hitam. Bismillah. Overall yang kita perasan dekat sini, dia punya sambal ni bagi aku taklah terlalu pedas. Sebab kita dah biasa makan ayam gepuk whereby yang kita rasa sambal dia tu betul-betul cili semata-mata. Tapi bagi aku lagi compliment yang ni sebab ini adalah sambal yang memang ada rasa guys. Sebab aku tak suka makan kalau sambal yang macam ayam gepuk tu kadang-kadang memang korang rasa betul-betul pedas cili tu. Tapi dia tak ada rasa manis ke masam ke, dia punya saltiness sampai sambal semua tu tak rasa. Tapi dekat sini dia punya sambal dalam kepedasan dia tu, you akan dapat rasa macam kurang-kurang ada macam shrimp paste, macam belacan sikit, macam gula and cukup dia punya rasa-rasa masin dia tu semua. This is where you get to enjoy the meal. Yang setiap suapan korang dengan cili dia tak rasa cili semata-mata tapi rasa semua full flavour. Dan dalam set dia juga dia dah bagi ni. Apa dia panggil ni? Kacang apa ni? Sambal tempe. Sambal tempe kot. Kacang tempe ni. Kacang tempe yang cancur dengan kacang ni. Sedap. Dia style-style macam yang kalau kita orang Malaysia dia buat yang sambal goreng dengan ikan bilis kering tu, tapi dia ni mungkin style macam ala-ala Indonesia sikit. Indomie paling pedas dalam dunia dia kata. Tapi aku tak rasa pedas sangat sebab bagi aku sap-sap-sui yang pedas lah. Aku biasa makan lebih pedas. Tapi anyway, ni dekat sini korang tengok dia campur dia punya sambal hijau dengan sambal merah. So aku ambil sikit dekat atas dia punya Indomie ni, aku nak test. Yes korang, aku tunjuk korang. Ni dengan sambal ni, aku cekuk sambal ini.
Kita cekuk sikit sambal ini. Bismillah. Terus terang aku nak bagi tahu untuk orang level yang macam aku, pedas ni bagi aku memang sap-sap-soy je. Tapi aku rasakan dia memang sangat sesuai. Dia boleh makan ni semua dekat semua golongan. Yang makan pedas boleh makan, yang tak makan tak berapa pedas pun mungkin mampu lagi makan. Tapi untuk level budak-budak makan aku rasa mungkin tak boleh lah. Agak pedas untuk budak-budak. Tapi yang penting guys, bila korang datang sini, korang beli 1 meal ada cabai apa semua ni, dia taklah terasa macam korang makan cili semata-mata. Dalam sambal dia ada rasa, aku dapat rasa belacan, aku dapat rasa gula, aku dapat rasa dia punya mungkin serbuk perasa, and then dia punya salt, dia punya garam semua. Jadi bila dia blend sekali, macam resipi yang dia buat ni memang bagi aku memang agak sedap. So aku compliment lah masakan dia orang dan cara dia orang buat ni. Anyway, untuk brand baru, nama dia lah Nasi Bakar Bangkit. Mungkin tak ramai orang lagi tahu. Tapi mana-mana you all yang duduk berdekatan kat Ceras ni, you all boleh datang sini guys, try. Branding ni baru wujud dalam 3 minggu daripada sekarang, daripada korang tengok video ni. Dan ini adalah branch pertama dia buat kat sini. So yang mana you all kalau berminat nak cuba, yang memang minat Indonesian dan Malaysian fusion macam ni, you all boleh datang try. Sedap guys, aku rasa berbaloi untuk try. Asyik kita kalau teringat makanan Indon, kita makan ayam kepuk lah, ayam penyet lah apa semua kan. This is something different. Okay, macam biasa guys, thank you mana dah tengok video ni daripada start sampai habis. And mana boleh jumpa channel aku, boleh tekan like, share and subscribe. Tekan sekali butang subscribe tu supaya dapat lagi notification mana-mana tempat aku makan. Thank you everyone yang mana dah tengok video ni daripada start sampai habis. Kita jumpa in next video. Bye bye. Ada banyak makanan ni kita. Aku nak enjoy makan ni. Bye bye. See you guys. Bye bye.